Sidang Jumaat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Pada era moden ini, kemajuan teknologi digital membawa banyak manfaat. Sekiranya digunakan secara beretika dan bertanggungjawab, walau bagaimanapun, perkembangan pesat dalam bidang ini turut membuka ruang kepada berlakunya jenayah penipuan dalam talian yang semakin canggih dan sukar dikesan. Penjenayah penipuan kini memanfaatkan teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI untuk menyamar sebagai pihak berkuasa atau individu berpengaruh dengan tujuan memperdaya mangsa. Apabila taktik mereka berhasil, mangsa mudah terpedaya sehingga sanggup berkongsi maklumat peribadi dan data perbankan, sama ada secara sedar maupun tanpa sedar. Lebih membimbangkan, kaedah penipuan ini sentiasa berubah-ubah dan dimodenkan dari semasa ke semasa bagi mengelak dikesan oleh pihak berkuasa. Orang yang terdesak dari segi keuangan atau ingin menambah pendapatan sampingan sering menjadi sasaran penjenayah dalam talian. Tekanan hidup yang memaksa atau diri yang mudah tergoda dengan tawaran pulangan keuangan yang kononnya lumayan membuatkan mereka sering alpa dan akhirnya terpedaya sehingga sanggup bersubahat sebagai keldai akaun. Tindakan ini mengakibatkan akaun bank mereka digunakan untuk memindahkan wang yang diperoleh daripada hasil penipuan oleh penjenayah dalam talian. Perbuatan ini adalah salah di sisi undang-undang dan diharamkan oleh Islam kerana bersubahat dalam perkara jenayah.